pelaksanaan semula menteri dan juga UPSR dan siapa yang akan terlibat? Okey, bagi kita masa sedikit sebab saya kata kita sedang kaji dan mandat itu setelah pun saya berikan kepada Majlis Penasihat Pendidikan nanti. Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia kita dah ada maknanya pandangan-pandangan itu. Jadi kita akan buat kajian yang menyeluruh. Bagi kita masa sedikit dan insya-Allah kita akan kemukakan pada Jemaah Menteri untuk pertimbangan Jemaah Menteri selanjutnya. Ini pentaksiran yang telah pun kita laksanakan sekian lama. Ada kesannya kerana ia menumpukan kepada pentaksiran secara holistik. Yang kita nak kaji ni adalah dari segi maknanya kita mendengar maknanya permintaan ibu bapa ini dan kita nak kaji dengan apa yang telah pun kita laksanakan ketika ini. Sebab tu saya sebut tadi beri kita masa sedikit dan kita akan bagi penjelasan lah kepada masyarakat selepas kajian menyeluruh itu kita laksanakan dan kita bentangkan pada jemaah. Ada time frame? Saya jangka tahun ini juga. Tahun ini kita laksanakan pada tahun ini juga kajian tersebut dan kita akan bentangkan secepat mungkin.